Hari ini kita pergi Ghost Museum Penang Malaysia. Terletak di 57 Lebuh Melayu Georgetown untuk memahami cerita bulan hantu Kina atau Hungry Ghost Month merujuk kepada bulan ketujuh dalam kalender lunar Kina menurut kepercayaan tradisional masyarakat Taoisme dan Buddhisme. Pintu neraka akan dibuka sepanjang bulan ini, membenarkan roh-roh dan hantu yang kelaparan bebas berkeliaran di alam manusia untuk mencari makanan, hiburan dan melawat keluarga mereka. Kemuncak perayaan ini dipanggil Hungry Ghost Festival, pesta hantu lapar. Persembahan makanan, hidangan seperti nasi, daging, buah-buahan dan kuih-muih diletakkan di tepi jalan atau di luar rumah untuk menjamu hantu yang terbiar. Pembakaran barangan kertas, pembakaran colok wang kertas wang neraka, kereta dan rumah kertas dilakukan supaya roh-roh tersebut boleh menggunakannya di alam mereka. Pertunjukan pentas getai, konsert atau persembahan teater kini diadakan di tempat awam untuk menghiburkan roh. Barisan kerusi paling hadapan sentiasa dikosongkan kerana ia dikhasan buat tetamu gaib tersebut.